raya semua mula bekerja. Poket kosong baru ingat nak puasa. Kawan semua buat tak tahu saja. Nak pinjam duit teringat hutang lama. Ini kisah dari tauladan, biar kita buat sempadan. Banyak-banyakkan amalan. Duit habis dalam simpanan, cakap banyak nanti kutangan. Tak baik kesian. Aku dah cakap gitu kan, bila raya je mengelakkan budak-budak. Siapa? Siang dah itulah. Aku kesian tengok tu tak. Setiap kali raya dia minta duit ke bapak dia, bapak dia kasih. Yo, anak-anak dia tu pula dibiarkan tak berpakaian. Anak-anak gembira bila Syawal menjelma. Lebih hebat ibu dan bapanya. Berhabis tak berkira, asal nampak bergaya. Walau hutangnya panjang bercela. Habis raya semua mula bekerja. Poket kosong baru ingat nak puasa. Kawan semua buat tak tahu saja. Nak pinjam duit ingat hutang lama. Kita harus kuatkan iman. Hidup ini banyak dugaan, memang tidak dinafikan. Dari itu kita elakkan, bila digoda memang tak tahan. Jangan ikut perangai syaitan. Ini kisah dari tauladan, biar kita buat sempadan. Banyak-banyakkan amalan. Duit habis dalam simpanan, cakap banyak nanti kutangan. Tak baik kesian. Kita harus kuatkan iman. Hidup ini banyak dugaan, memang tidak dinafikan. Dari itu kita elakkan, bila digoda memang tak tahan. Jangan ikut perangai syaitan. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Jangan halu kat saya. Tak sebab dia punya nombor kat saya. Kau